institusi TVET di Malaysia, sama ada swasta atau kerajaan, perlu lebih menumpukan banyak engagement dengan industri. Peran terbesar yang sering dihadapi dalam mentransformasikan persepsi masyarakat terhadap TVET ataupun dalam bahasa Malaysianya pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ialah tanggapan negatif bahawa TVET adalah pilihan kelas kedua, second grade, ataupun kalau kita panggil blue collar job, it's not white collar job. Ini menjadi halangan utama kepada lebih ramai pelajar cemerlang dan ibu bapa untuk memilih laluan TVET. Cabaran utama yang saya lihat ialah persepsi sosial dan budaya. Ramai masih menganggap TVET hanya untuk pelajar yang kurang cemerlang akademik, dan tekanan sosial dan budaya yang lebih memandang tinggi kerjaya profesional, especially masyarakat Melayu, Bumi Putera, yang lebih tengok doktor, peguam, berjurutera berbanding teknikal atau vocational. Dan kurangnya pendedahan awal. Pelajar sekolah dan ibu bapa, in fact peringkat rendah dan menengah, termasuk ibu bapa, tidak diberikan maklumat yang mencukupi tentang potensi kerjaya, gaji dan kejayaan graduan TVET. Ketiga ialah isu penempatan kerja dan gaji. Perception bahawa gaji permulaan lepasan TVET ni agak rendah, murah dan kurang peluang untuk naik pangkat dan berjaya. Dan juga tidak sepadanan antara industri dan juga pusat kemahiran itu sendiri. Selain daripada itu ialah kita melihat mindset atau budaya ini perlu ditukar. Cara mengatasinya ialah kena banyakkan kempen kesedaran berskala besar, bukan berskala kecil, menjalankan kempen di TV, media sosial, ceramah di sekolah ataupun kita panggil outreach program, testimoni alumni TVET yang dah berjaya perlu ditekankan, menunjukkan kisah kejayaan graduan TVET yang telah menjadi usahawan, profesional, teknikal dan pemimpin industri contohnya, kerjasama strategik dengan industri dan mengukuhkan hubungan antara institusi TVET dan syarikat industri. Dalam banyak libat urus yang saya terlibat, saya always menekankan yang TVET, institusi TVET atau institusi TVET di Malaysia, sama ada swasta atau kerajaan, perlu lebih menumpukan banyak engagement dengan industri. Sebab industri lah platform selepas graduat itu keluar. Dan engagement ini perlu dititik beratkan.